Kalau ada satu sebab kenapa anda semua yang tengok video ni pada hari ni kena menabung emas, sebab yang pertama adalah untuk pastikan anda ada tabungan. Tuan-puan, bila kita bekerja, tabungan adalah satu perkara yang sangat penting. Kita dalam hidup ni tuan-puan, always kita hope for the best, tapi kita kena prepare for the worst. Maksudnya, tabungan ni kita nak pakai bila tuan-puan? Tabungan kita nak pakai bila mana berlakunya situasi yang kita tak nak berlaku. Contohnya kecemasan lah. Contohnya, dibuang kerja. Macam mana tuan-puan nak teruskan kehidupan sementara dapat kerja baru? Dengan cara tuan-puan guna tabungan. Jadi, di saat anda bekerja sekarang pada hari ni, kalau anda tak buat tabungan, itu sangat bahaya. Kita kena ambil pengajaran kisah daripada COVID-19. Waktu COVID-19 tuan-puan, sangat ramai orang dibuang kerja. Orang yang kena buang kerja tapi dia ada saving, okey, dia boleh teruskan kehidupan. Tapi kalau tak ada saving, terpaksa menyusahkan orang lain dan tuan-puan terpaksa meminjam berhutang. Tapi kalau tuan-puan ada emas dekat tangan, at least lah kalau anda dibuang kerja pun boleh teruskan kehidupan sementara cari kerja yang baru. Jadi dekat tangan saya ni item 50 gram gold bar. Harga hari ni tuan-puan lebih kurang 32,000. Jadi kalau anda belum ada tabungan, boleh target simpan emas untuk capai 50 gram yang pertama. Kalau nak saya bantu di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, kat bawah ni ada beg biru. Tuan-puan boleh isi beg biru, nanti saya bantu.